Ustaz, Oh ya. kalau saya nampak orang bazir makanan ketika berbuka puasa, macam mana kita nak tegur dia dengan cara yang baik? Bagus. Kita ni menegur perkara baik ni pahala tau. Maknanya kita sedang melakukan amal makruf nahi mungkar. Jadi kalau kita nak tegur, tengok dulu. Sebaya ke, lebih tua ke, lebih muda ke. Nah, kalau contoh lebih tua, kita guna bahasa yang sopan. Supaya apa? Supaya dia tidak terasa hati. Kita ambil makanan tu, kita cakap, kita bentukkan dalam satu hadis mungkin, kita bawakan satu ayat mungkin. Maka ayat yang tadi kita boleh bawakan pada dia, Pak Cik, pembaziran ni kawan syaitan, tak baik. Baik, makanan ni kita kumpulkan. Tapi kalau kawan, kita cakaplah secara bahasa yang mudah dipahami oleh dia. Jadi supaya apa? Pembaziran itu tidak berlaku dan kita nasihatkan dia dengan cara yang dia fahami. Jadi artinya nak nasihat orang kena guna bahasa yang dia fahami. Supaya dia pun okey. Gitu. Jadi kalau kita pakai bahasa yang tinggi sangat, susah dia nak faham. Apa benda dia merepek ni? Kan susah. Jadi kalau kita nak nasihatkan orang, kita guna bahasa yang paling mudah digunakannya, insya-Allah nasihat tu sampai, dia pun akan berubah. Kita pun berpahala, dia pun jadi baik.